Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Salam ceria. Okey, salam hari ini hari Jumaat, jadi salam Sayyidul Ayyam 14 Mac 2025 bersamaan dengan 13 Ramadan. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar semua? Okey, saya mendoakan agar anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera untuk kita meneruskan ibadah puasa kita pada hari ini, insya-Allah. Amin. Kan. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan, hari ini sebagaimana yang dijanjikan, saya akan kongsikan satu topik yang berkaitan dengan empati. Okey, so empati kepada yang tiada. So itulah tajuk perkongsian saya pada hari ini. Okey, dalam segmen terapi Ramadan bersama kaunselor pada hari ini, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Pertama sekali, mari kita lihat apakah maksud empati. Okey, so saya pasti dan yakin ramai di antara kita yang dah pun faham, mungkin tahu, okey, dan pernah baca kan apakah maksud empati. Okey, so empati ni tuan-tuan dan puan-puan, okey, empati ini ia adalah kita cuba merasakan apa yang orang lain rasa. Okay, we try to put ourselves in others shoes. Tu in English lah kan. So maknanya empati ni bukan hanya kita ada simpati, tapi kita merasakan apa yang orang lain, orang yang susah tu rasa, okay, dalam keadaan dia menghadapi ujian dan cabaran kehidupan dia. Okay, so itu dah empati tuan-tuan dan puan-puan kan. Alright, so sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, empati yang saya nak kongsikan ni adalah dalam konteks kita di bulan Ramadan ni. So empati kita ia melibatkan satu perasaan, emosi, satu fikiran, okey, satu orang kata kapasiti kita berfikir dan merasai apa yang kesusahan, apa cabaran hidup yang orang lain rasa. Okey, so khususnya di bulan Ramadan ni tuan-tuan dan puan-puan, kita mungkin ada terbaca, okey, lihat dalam media-media sosial, okey, terbaca di dada-dada akhbar dan sebagainya. Even kadang-kadang orang di sekeliling kita, contohnya ahli keluarga kita ataupun rakan-rakan kita, kawan-kawan kita, jiran-jiran even kan, yang mungkin ada menghadapi kesukaran dalam hidupnya kan. Contohnya yang mungkin ada masalah kewangan, okey, masalah mengalami kesakitan ataupun sakit fizikal yang kritikal dan sebagainya kan. Tu antara kesusahan, okey, yang sedang dihadapi oleh orang di sekeliling kita yang kita kadang-kadang tak sangka tuan-tuan dan puan-puan kan. Okey, so sebenarnya empati ni kita bukan hanya nak merasakan sahaja, tapi kita perlukan satu action ataupun tindakan untuk membantu, misal kata kan. Kalau tak dapat bantu banyak, kita bantu dalam kapasiti kita, kita bantu ikut kemampuan kita lah kan. So contohnya tuan-tuan dan puan-puan, misal katalah kita dapat tahu ada kawan-kawan kita atau jiran kita yang tidak cukup kewangan, okey, tak cukup duit untuk membeli makanan, okey. Biasalah bulan puasa ni kita perlu menyiapkan makan untuk berbuka puasa, sahur dan sebagainya untuk ahli keluarga kita, tapi rupanya ada di kalangan orang di sekeliling kita yang tak cukup duit, misal kata, untuk menyediakan makanan untuk keluarga kan. Ni nak raya dah tak lama lagi, mungkin mereka ni tak cukup sumber kewangan untuk beli baju baru, misal kata, untuk sama-sama meraihkan dan merayakan hari raya Aidilfitri nanti. Jadi di manakah empati kita pada masa itu tuan-tuan dan puan-puan kan. Jadi misal katalah kita ni ada sumber kewangan yang cukup kan, kita lebih hidup lebih senang, lebih mudah daripada orang yang susah dekat luar sana. Okey, sebenarnya empati kita tu kena letak di depan. Janganlah kita macam menunjuk-nunjuk. Okey, janganlah kita macam beli lebih-lebih kan. Beli makan untuk buka puasa je misal kata kan dekat bazar Ramadan, tapi kita beli lebih-lebih. Kita lupa bahawa di sekeliling kita ni ada orang yang susah. Tambah pula bila kita beli, kita upload pula dalam medsos kita, misal kata kan. Okey, hari ni buka puasa dengan makanan sekian-sekian, hari ni buka puasa dengan siapa, hari ni buka puasa dekat kedai mana kan. Di mana empati kita pada masa itu tuan-tuan dan puan-puan? Kita lupa bahawa di sekeliling kita ni ramai orang susah kan. Jadi mereka tak dapat apa yang kita ada, tapi bila kita share semua benda tu kan, kita share apa kesenangan yang kita ada kan, jadi seolah-olah kita
kurang rasa hormat, kurang understanding, kefahaman kita terhadap orang yang susah di sekeliling kita. Okey, jadi itu kita tidak ada sifat empati, tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita empati ni maknanya kita sedar, kita perlu ada kesedaran, keinsafan, okey, dan berfikir bahawa aku ni share lebih-lebih, aku ni beli lebih-lebih, sedangkan sekeliling aku ni ramai orang yang susah. Nak cari mungkin kita tak tahu siapa. Kalau kita tahu, kita boleh beri bantuan kan, dalam bentuk makanan ataupun dalam bentuk duit ataupun dalam bentuk apa kan, kita boleh ikut kemampuan kita. Tapi itu kalau kita tahu, kalau kita kenal. Kalau kita tak kenal, maknanya kita kena gunakan empati kita tu untuk memahami, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi janganlah kita elakkanlah daripada terlalu show off ataupun terlalu membangga diri. Okey, hari ni aku nak makan ni untuk buka puasa, hari ni okey, nanti minggu ni nak beli baju raya, okey, lepas tu share pula baju raya dalam medsos. Okey, jangan, tuan-tuan dan puan-puan, sebab kita perlu fikir kita senang, tapi ada orang yang tak senang macam kita. Ada orang yang hidupnya susah, yang mungkin dia ada cita-cita dan harapan untuk memiliki apa yang kita ada, tapi dia tak dapat, dia tak boleh sebab kesukaran dari sudut kewangan dan sebagainya kan. Jadi itulah empati yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam bulan Ramadan ini. Selain daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu jadikan Ramadan ini sebagai satu spirit untuk kita menjadi seorang yang menghargai apa yang kita ada, okey, dan memahami apa yang orang lain tiada, tuan-tuan dan puan-puan. So macam mana nak memahami tu, kita kena hormati. Okey, orang mungkin jiran aku ni, kawan-kawan aku ni tak ada sebagaimana yang aku ada kan. So hulurkan bantuan. Kalau kita tak dapat nak hulurkan bantuan pun, cukuplah dengan sekadar kita enjoy dengan apa yang kita ada tu within our capacity saja, within our family sahaja. Tak perlu kita nak show off, tak perlu kita nak menunjuk, tuan-tuan dan puan-puan. Ia juga bulan Ramadan ni juga, bila kita ada empati ni, tuan-tuan dan puan-puan, ia akan create kita menjadi seorang yang rendah diri, okey, menjadi seorang yang murah hati dan ikhlas. Bila kita rasa macam aku patut tolong dia, jadi hulurkan bantuan kita mengikut kemampuan kita. So ia bulan Ramadan ni juga menjadikan kita seorang yang ikhlas untuk membantu, ikhlas dan murah hati untuk memberikan sumbangan dan sebagainya. Yang ketiga, bulan Ramadan ni juga bila kita ada empati ni, tuan-tuan dan puan-puan, ia menjadikan kita lebih memahami, lebih understanding. Ialah kan, bila kita tengok di keliling kita, kawan-kawan kita dan sebagainya ada yang susah, kita bantu dia kan dan sebagainya. Jadi ia menjadikan kita lebih ikhlas nak bantu, lebih memahami. Okey, bukannya kita nak show off apa yang kita ada je, tapi kita cuba memahami orang susah di sekeliling kita. Selain pada itu, tuan-tuan dan puan-puan, ia juga akan meningkatkan rasa belas kasihan dalam diri kita kan, dan menyebabkan kita membuat lebih banyak kebaikan untuk orang-orang di sekeliling kita. Best tak best macam tu, tuan-tuan dan puan-puan? Best kan? Sebab sebenarnya kalau tuan-tuan dan puan-puan ingatlah kan, masa macam saya ingat masa kecil-kecil dulu selalu keluar orang kata psycho-education di TV kan, di television, tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Sebab apa? Bila kita memberi bantuan dengan ikhlas pula tu kan, jadi kita akan dapat pahala, tuan-tuan dan puan-puan. Itu falsafah di sebaliknya lah kan. Dan juga di bulan Ramadan ini, ia akan membentuk kita menjadi seorang yang lebih mengasihi. Ialah sebab kita beri bantuan kepada orang lain kan, beri sumbangan, infak kepada orang yang memerlukan dan sebagainya kan. Jadi kita akan create lebih tinggi elemen kasih sayang dalam diri kita, tuan-tuan dan puan-puan. So ingat tu, tuan-tuan dan puan-puan, empati kepada yang tiada. Yang tiada ni maksudnya macam yang tak ada apa-apa dalam hidup dia, dia serba kekurangan kan. So kita perlu ada rasa empati kepada orang yang macam ni, tuan-tuan dan puan-puan kan. Okey, so secara kesimpulannya saya boleh katakan bahawa empati ni pertama sekali mendidik kita untuk kita menjadi seorang yang bersederhana dalam bersukaria. Kita boleh nak bersuka-suka dengan apa yang kita ada dan sebagainya kan, tapi kita sentiasa bersederhana, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan kita berlebih-lebih, sebab kita kena ingat, kita kena empati kepada orang yang tak ada banyak
tak ada banyak benda macam kita ni kan. So kita ada kelebihan, kita ada duit, kita ada boleh belanja itu ini kan. Ni nak raya ni kita boleh belanja banyak baju raya contohnya. Tapi orang yang tak ada, yang ada masalah dalam financial, yang ada kurang kemampuan financialnya, dia tak boleh nak berbelanja lebih macam kita. Jadi kita perlu empati tuan-tuan dan puan-puan kan. Di sekeliling kita dalam Malaysia ni ramai orang yang susah. Jadi kalau kita show off lebih kan, jadi indirectly to say that kita kurang empati kita kepada orang yang memerlukan tuan-tuan dan puan-puan kan. So bersederhanalah. Okey. Yang kedua, hormatilah mereka yang hidup serba kekurangan. So kita perlu ada rasa hormat. Jangan kita lupa diri dengan keseronokan, dengan kelebihan yang kita ada, tapi kita lupa orang yang susah di sekeliling kita. Jadi kita tak hormat mereka kan. Jadi hormatilah orang yang susah di sekeliling kita tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Dan yang akhirnya, kesimpulannya adalah hulurkanlah bantuan mengikut kemampuan kita, mengikut kapasiti kita dan mengikut kebolehan kita tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang kita fikir hulur bantuan ni bagi duit je. Sebenarnya tidak tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Hulur bantuan ni dengan bersikap empati, okey, dengan mendoakan orang yang susah di sekeliling kita pun juga adalah satu bentuk bantuan tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kalau kita ada kemampuan kewangan yang banyak, kemampuan kewangan yang tinggi, tidak salah okey untuk kita berinfak, okey, bersedekah tuan-tuan dan puan-puan kan. Sama ada kita nak bagi personal, ataupun kita masukkan ke dalam tabung-tabung di masjid surau ke, ataupun kita nak bagi kepada keluarga yang susah tu terus ke kan. So tak ada masalah tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey, dalam konteks kita yang bekerja di setting pendidikan, okey, contohnya di sekolah, di universiti, di college kan, ramai tuan-tuan dan puan-puan anak-anak pelajar yang berasal daripada keluarga yang susah. Kan. Jadi tidak salah rasanya kalau kita kan, yang orang sekarang sebut ado-ado ni kan, so mungkin ada kemampuan yang lebih, bantulah tuan-tuan dan puan-puan, berilah bantuan kan. Berilah bantuan di sudut kewangan kan. Kalau kita ada kemampuan untuk belikan baju raya misal kata kan, so belikanlah contohnya kan. Jadi kita beri bantuan mengikut kadar yang kita mampu, mengikut kapasiti kita tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tak ada siapa yang paksa kita untuk beri bantuan melebih-lebih daripada kemampuan kita, atas keikhlasan hati kita sahaja tuan-tuan dan puan-puan ya. So inilah empati yang saya nak kongsikan pada tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Okey, so dapat sesuatu, so insya-Allah saya mendoakan agar ada manfaatnya daripada perkongsian saya berkaitan dengan empati kepada yang tiada. Okey, wallahu a'lam. Semoga kita berjumpa lagi dalam segmen dan tajuk yang lebih menarik selepas ini insya-Allah. Okey, so terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.